Hafiz, aku hari tu ada baca tau dekat kitab Mustalah Hadis. Tapi aku pening kan, macam mana kita nak gabungkan dua hadis yang bercanggah. Ada satu hadis tu mengatakan penyakit ni boleh berjangkit, dan kemudian ada satu lagi hadis tu mengatakan penyakit ni tak boleh berjangkit. Pening lah, cuba kau terangkan sikit. Bila aku tengok pasal dua hadis tu kan, yang bercanggah kan, mula aku ingat pun bercanggah. Sebab ada satu hadis ni cerita pasal penyakit dia tak boleh berjangkit. Satu lagi hadis ni cerita pasal unta berkurak yang boleh menjangkiti unta yang lain. Tapi bila kita tengok balik kan, bila kita pandangan ulama kan, sebenarnya senang dia nak faham. Ada pertama ni dia cerita pasal penyakit yang tidak berjangkiti kan. Sebenarnya penyakit yang berjangkiti ni dia tak ada kuasa pun sebenarnya nak boleh berjangkitkan penyakit tu kepada benda lain. Dia tak ada kuasa. Sebab semua tu dia berlaku dengan izin Allah. Yang pasal hadis unta tu pula kan, yang ada orang tanya kepada Rasulullah, macam mana unta tu dia boleh, unta yang ada berkurak tu dia boleh berjangkit dengan unta yang sihat. Lepas tu Rasulullah pun sabda, siapakah yang berjangkiti unta pertama tu? Sini dia kata maksudnya sebenarnya Allah yang memulakan semua tu. Sebenarnya dua hadis ni dia bukan bercanggah, tapi sini dia cakap yang penyakit tu memang ada sebab dan boleh berjangkit. Tapi penyakit ni dia tak ada kuasa nak berjangkit dengan sesuatu yang lain. Dia semua ni dia berlaku dengan izin Allah. Bila aku faham cara tu kan, dia senang nak faham. Tapi Hafiz, ada juga perintah daripada Allah ni untuk menjauhkan diri daripada orang penyakit kusta ni. Sebab dia salah satu daripada cara untuk menutup pintu kemudaratan. Okay, contohlah kan, ada seorang ni, dia tak ada penyakit, tapi dia bergaul dengan orang yang ada penyakit kusta. Lepas tu dia tak, dia takdirkan Allah, dia kena penyakit kusta bukan sebab penularan daripada orang lain tu, tapi memang Allah nak yang dia kena kusta. Tapi nanti dia akan salahkan penyakit tu datang daripada orang tu. Dia akan cakap, aku kena penyakit ni mesti sebab si dia ni. Jadi pada masa tu dia dah jatuh hukum dosa lah, sebab dia percaya penyakit tu datang daripada orang tu, bukan daripada takdir Allah tu sendiri yang kenakan penyakit tu kat dia. Nas, apa yang kita kena buat kalau kita jumpa dua hadis sahih yang nampak macam bercanggah? Kalau aku jumpa dua hadis yang sahih tapi nampak bercanggah, apa aku kena buat? First, aku kena tengok dulu dua hadis tersebut boleh digabungkan atau tidak boleh digabungkan. Kalau boleh digabungkan, maka aku wajib menggabungkan dan aku wajib beramal dengan dua hadis tersebut. Ini adalah langkah pertama dan yang paling utama. Jika sebaliknya berlaku, di mana dua hadis tersebut tak boleh digabungkan, maka apa yang aku perlu buat ialah, yang pertama aku kena semak dulu mana hadis yang nasih, iaitu hadis yang datang kemudian, dan membatalkan hadis yang terdahulu. Kalau aku dah tahu yang mana hadis yang nasih, maka aku perlu mendahulukan hadis tersebut dan aku wajib beramal dengan hadis tersebut. Maka kemudian hadis yang mansuh tu aku kena tinggalkan. Sebab apa? Sebab hukumnya telah digantikan dengan hadis nasih tu. Tapi Nas, kalau kita tidak tahu apa beza nasih dengan mansuh tu, kita kena tajih dulu. Aku ada research sedikit pasal cara ulama menyusun daripada 50 kaedah untuk kita tarjih hadis ni. Iaitu kita menilai mana dalil yang lebih kukuh berdasarkan kuatan sanad, kejelasan lafaz, kesesuaian konteks dan amalan para sahabat. Kalau macam tu, macam mana jika kedua-duanya tidak dapat ditarjihkan? Perkara macam tu jarang berlaku. Tapi jika tak ada cara untuk kita tarjihkan, kita tangguhkan amalan kedua-duanya. Menangguhkan? Maksudnya tak guna dua-dua hadis tersebut? Ya, kita menunggu sehingga ada dalil dan petunjuk baharu yang menguatkan salah satu daripadanya. Prinsip syariah tidak membenarkan kita beramal dengan tanpa kepastian yang sahih. Lepas tu apa kepentingan dia, Zarik? Hafiz, kau tanya kepentingan Hafiz. Kepentingannya dan siapa yang mampu menguasainya. Ilmu ini, ilmu hadis yang paling penting kerana semua ulama memerlukannya. Dan siapa yang mampu menguasainya ada dua. Satu, para imam besar kerana mereka mampu menggabungkan hadis dan fiqh. Yang kedua ialah para usuliyin. Para usuliyin ni mampu menyelami makna-makna yang halus secara mendalam.
Oleh itu, golongan ini hanya sukar menghadapi masalah sebahagian kecil kerana terdapat pententangan dalil bagi para ulama di medan ijtihad. Oleh itu terselahlah mereka punya kemampuan, ketajaman kefahaman dan baik pilihan hukum mereka. Lepas tu apa kita yang termasyhur dalam bab ni? Okey, dalam bab ni kalau kau nak tahu, ada 3 kitab termasyhur. Yang pertama, kitab Ikhtilaf Al-Hadith, iaitu karya Imam Asy-Syafi'i. Beliau juga merupakan orang yang pertama menulis dan membahaskan dalam bab ini. Yang kedua iaitu kitab Ta'wil Mukhtalif Al-Hadith, iaitu karya Ibnu Qutaibah Ad-Danawari. Yang terakhir terdapat kitab Mushkil Al-Athar, iaitu karya At-Tahawi Abu Ja'far Ahmad bin Salamah.